terhasil hanya dalam tempoh 1 minit. Pasukan Perak mendahului melalui jaringan pemain kebangsaan iaitu Syahrul Saad di separuh masa yang kedua ni. Pada minit ke-64, Syahrul Saad berjaya meletakkan pasukan Perak di hadapan. Pada perlawanan yang berlangsung seimbang boleh kita katakan dijengka ini, 0-0 di separuh masa pertama. Di separuh masa kedua, Syahrul Saad jaringan ini meletakkan pasukan Perak yang ketika ini berada dalam form yang agak baik juga. Untuk Syahrul Saad meletakkan pasukan The Boss Gaurus ini di depan pada minit ke-65. Sebelum walaupun ramai yang perkatakan penyokong-penyokong pasukan Perak meraihkan kejayaan ini, mewar-warkan tentang jaringan Syahrul Saad yang menjadikan gol pertama untuk kancah saingan Piala Malaysia pada musim ini. Satu lagi kesilapan yang dilakukan oleh ketua pasukan Shahrum Kalam, kabarnya memberi Zahrahan Keranga masa untuk menyamakan kedudukan. Hanya seminit selepas jaringan daripada Syahrul Saad sebentar tadi, sepak mula Shahrum Kalam sekali lagi melakukan kesilapan, dan ini seakan satu deja vu lah. Ketika menentang Selangor mereka tewas 1-0. Shahrum Kalam juga yang melakukan kesilapan pasukan untuk terus berada di kedudukan yang pertama dan kedua dalam carta saingan kumpul.